Hello, bos. Shawarma Boleh lah nak order satu. Uish. Okay. Apa shawarma ada? Shawarma sempoi tapi padu. Boleh lah. Saya ambil Arabic set satu. Oh, bos, ada kunafa juga? Ada. Oh, macam menarik. Coklat, blueberry. Saya tak pernah makan lah satu. Next time lah. Ya, belanja you. Belanja? Serius lah? Ya. Serius lah belanja? Ya betul lah. Okay, boleh. Thank you so much. Boleh tengok panas tu. Ini dah berapa lama buka? Lama dah? 3 bulan. 3 bulan baru. Wow. Boleh rasa dulu. Bismillah. Sedap. Lama tak makan shawarma. Ini first time nak beli dalam tahun ni lah. Banyak gak Macam mana nak habis? Adakah saya membuat pilihan yang tepat? Okey ya. So ini RM22. Alright, thank you. Nice. Lama. Oh ni kejadian dia. Tengok sikit. Lama. Boy. Oi, panjang nak pergi mana? Tapi serius lah nak belanja satu? Ya. Yeah. Semoga murah rezeki lah Thank you so much. Thank you. Okay bos, thank you so much. Semoga murah rezeki Alright. Okay, jom makan. Banyak gila fries dia. Hilang shawarma aku. Tapi banyak gila lah satu set ni. Aku rasa satu set ni kena makan 2 atau 3 orang ni. Shawarma. Dia ada bagi sos garlic dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Combination shawarma dengan fries. Tengok macam mana je. Oh. Wow. Banyak lah. Ini aku rasa simple malam Aku ingat kunafa ada satu jenis je yang biasa punya kan. Ada macam-macam jenis punya. Bapak. Asal aku baru tahu pasal kunafa? Selama ni kunafa memang sedap. Saya tak ada orang bagi tahu aku. Yelah, lelaki bukannya selalu food hunting. Yang selalu food hunting ni perempuan je. No, tu dia. Woi, bismillahirrahmanirrahim. Ini dah jadi dessert favourite aku dah ni. Ambil. Sedap. Tapi dia